Okey, mesin basuh Samsung front load. Dia 2 pintu Siapa yang ada pakai mesin basuh yang sama macam ni boleh tengok lah. Okey, bila customer tekan start, dia punya drum takkan pusing. Dia senyap. Dia tak timbang. Lepas tu air pun tak masuk. Dan lagi satu, kalau kita tekan button dalam panel ni, select program pun dia takkan ada function. Dia macam hang lah. Okey, masalah dia dekat pintu kecil ni. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey, orang nampak pintu kecil buka. Okey, yang ni dia punya sensor. Dia masalah dekat lock sini. Dia ada lock. So masalah dia dekat lock pintu kecil. Okey, jom kita buka dulu bahagian depan pintu ni. Okey, dah buka. Okey, ni nampak. Ni sensor. Yang ni dah lock dia. Ini yang problem. Okey, ni lock dia yang lama. Yang ni yang baru. Okey, jom kita pasang dulu. Okey, lock dia sudah pasang. Jom kita test dulu. Kita on, kita tekan start. Okey, jom kita tengok air boleh masuk ke tak. Okey, nampak air dia mula masuk. Tapi air dia slow lah. Sebab rumah dia memang air slow. Okey, air dah boleh masuk. Jadi siapa yang pakai mesin basuh sama macam ni, kalau ada problem macam ni juga, boleh contact saya. Boleh WhatsApp terus.